Hai semua, resipi hari ini ialah mi rebus tulang lembu. Mula-mula rebus 100 gram keledek dan 150 gram kentang. Setelah lembut, lenyek hingga hancur. Rebus 500 gram tulang lembu selama 3 jam dan potong kecil-kecil dagingnya setelah daging lembut. Rebus 5 biji telur dan kupas kulitnya. Sediakan 200 gram bawang merah, 100 gram bawang putih dan 100 gram udang kering. Kisarkan semua bahan hingga halus. Tumis bahan yang dikisar hingga pecah minyak. Masukkan 2 sudu besar serbuk kari daging. Kunyit 2 sudu teh. Tambahkan air rebusan tulang lembu. Masukkan kentang dan keledek yang telah dihancurkan tadi. Masukkan baki air rebusan. Renek hingga mendidih. Masukkan daging lembu yang dipotong kecil. Kacau hingga sebati. Masukkan garam serbuk perisa dan gula. Tambah air dan masak hingga matang. Untuk membuat kriuk-kriuk, sediakan 1 sudu tepung beras, 1 sudu tepung gandum, 1 sudu tepung ubi, 1 sudu tepung jagung, garam secukupnya, 1 sudu teh serbuk kunyit, 2 sudu besar udang geragau. Campurkan 100 ml air dan kacau hingga sebati. Renjaskan adunan kriuk-kriuk ke dalam minyak yang panas hingga keperangan. Gorengkan 2 keping tahu. Celur 200 gram tauge. Sediakan tauge, hirisan tahu, telur rebus, cili dan bawang goreng. Letak mi kuning dalam pinggan. Hiaskan dengan hirisan tahu, tauge, telur, cili dan bawang goreng. Curahkan kuah mi rebus dan tambahi dengan kriuk-kriuk dan daun seledri. Mi rebus tulang lembu sudah siap. Selamat mencuba.